Okay, Assalamualaikum guys. So gambar aku tak nak cakap banyak lah sebenarnya nak lalu ni. So nampak kotak tu. Kotak tu daripada China tau. So ni adalah barang khas untuk Fujimoto X200S aku order dari China. Kat Malaysia ada juga, cuma aku macam saja nak order dari China. Apa barang dia murah sikit daripada kat Malaysia. So apa barang dia, jom kita unboxing lah. So sebelum tu kita tengok kotak. So barang atas-atas tu ada barang lain-lain kan. Tu pun jajan juga tu nak dipasang. Okay. So barang apa nanti kita tengok. Terbelah kotak tu dulu, nanti aku tunjuk orang lah kan. Faham, korang tak sabar nak tengok. Okay, jom. So okay guys, inilah barang ni daripada China. Okay. So ni nama dia crash bar kanan kiri. Ni bahagian ni bahagian tengkuk dekat fork tu kot. Kita dah pasang tengok macam mana. So nak pasang crash bar ni aku bukan nak buat tutorial sebab ni first time aku pasang. Tak pernah pasang. So kau kena buka bahagian lapik kaki ni. Okay. So benda yang paling mencabar, first thing first, kau kena buka dua skru dekat sini. Satu dengan dua. Mata dia macam ni. Ini pun aku buka patah handle aku. So benda dah lama. So first time buka tu memang ketat sikit lah nak buka skru ni kan. Aku buka ni dengan plier. Sekali buka pram. Satulah. Skru ni tak boleh pakai dah. Dah tak boleh pakai. Tak boleh pakai dah. Simpan lah. Okay, so kena ada skru. Ini dia, memang dia bagi. Sorry, tadi dia tak tunjuk. Ini memang daripada China dia bagi. Okay, dia bagi washer dengan skru. Satu panjang, satu pendek. So washer ni pun panjang, washer ni pun pendek. So yang panjang dekat sini. Okay, pendek. Allah, cabut. Pendek, panjang. So bila ada benda ni, barulah korang boleh pasang crash bar korang. So crash bar korang dia akan jadi macam ni. So dia fit. So skru yang panjang ni kat sini. Okay. Yang pendek ni kat sini. So korang ketatkan kiri dan kanan. Okay. So ini bahagian kiri. Nanti kita tak pasang lagi lapik. Ni belah kanan pun dah pasang sorry. Untuk pasang yang bracket tengah ni, aku dah siap pasang dah. Minta maaf lah sebab aku skip video pemasangan sebab benda ni terlalu susah. Okay, kau boleh nampak tak dekat bahagian skru putih ni, dekat bahagian tu. Okay, itulah skru dia. Kita kena buka. Skru asal dia untuk skru putih tu adalah skru ni. Ni skru asal dia. Dan kau tengok sendiri dia punya permukaan ruang untuk kita buka ni sangat-sangatlah sempit. Okay, sangat sempit. So nak buka skru ni, aku pakai tool saiz 10. Ni saiz 10. Saiz 10. So aku sikit buka, sikit buka. Tapi sebab skru dia tak ketat sangat. So dah buka. Barulah terbuka ni skru ni. Dan ambil skru yang tadi dah bagi tu. Okey, skru ni memang dia bagi Skru ni memang dia bagi. So bracket ni pasang dekat situ sekali. Sebab skru ni panjang sikit. Skru asal tak boleh pakai. Okay, pendek sangat. So nak ketat ke pun ambil masa juga. Sampai aku kena baring lah untuk aku dapatkan pemasangan ni. Inilah part yang paling susah sekali nak pasang. Serius guys. So untuk tangan yang besar sikit macam aku ni memang seksa lah. Kulit aku dah terkopek lah, merah. Pasal ruang ni sempit sangat. Nak buka pakai tangan tu susah. Seksa. So benda ni kalau korang tak sabar, korang tak ada kesabaran, memang takkan jadi lah. Okay, aku pun stres buat benda ni. Aku pun marah orang duk lalu dalam rumah aku. So benda ni perlukan kesabaran dan jangan putus asa lah. So baru boleh pasang dengan ketat. So baru boleh masuk benda ni dengan rack yang tepi tadi. Ni aku tanggal balik. Sorry, aku pasang balik. Okay, benda ni kau boleh pasang dulu lah. Pasang dulu, biar susah dulu, senang kemudian Okay, so kita dah pasang skru dah. Daripada bracket tengah ke bracket kanan.
bracket kiri pun dah pasang skru. Skru pun memang dia bagi okey. Sudah pasang. Sudah pasang. Nanti kita reveal macam mana rupa dia. Okey. So dah boleh lah. Terpasang lah si biji crash bar di X200. Okey. So jadikan hasil pemasangan crash bar. Ni pemandangan apa ni? Sabar jap, aku tunjuk lagi. Iyahza, inilah dia hasil pemasangan crash bar X200S. Kali dengan aksesoris dah nampak full loaded sikit lah. Okay. So kalau nampak aku dah tambah bag, side bag kecil je. Okay, lepas tu aku tambah handle guard kiri kanan. Ini yang lama punya aku tambah. Ini dulu R5 aku pernah pakai. Aku cabut balik sebelum aku jual. Okay. Lepas tu pula aku dah tambah bumper, 2 kanan 2 kiri, dan ada bottle holder warna putih aku beli. Okay, belah kiri sama juga, ada bag, side bag tu dengan bumper 2. So macam ni lah setup terbaru aku. Nice tak? Alamak. So dia nampak lah compact sikit lah walaupun motor biasa-biasa je, tapi dia compact gitu. Kita pusing sikit kan. Mantap weh, cantik. Memang cantik lah. Belakang sama je, depan dengan tepi tu je nampak. Nampak compact lah, serius nampak compact. Mantap lah. So kalau korang nak dapatkan crash bar ni, aku share crash bar untuk X ni. Yang dia aku pasang sendiri tau. Memang susah Lepas tu aksesori lain nanti aku share juga. Ini tu bottle holder tu nanti aku share. Ini bottle holder ni tarik dia ada spring. Tu dengan apa ni, handle guard ni nanti aku share. Okay.